Baik. Berkata pengarang, setelah Allah Ta'ala menerangkan kepada kita golongan yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, 5 ayat pertama tu, Alif Lam Mim. Kalau tak kira Alif Lam Mim, ada 4 ayat menceritakan sifat orang beriman. Lepas tu, menceritakan orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, ayat ke-6 dan ayat 7. Ya, orang kafir yang terus terang menentang Islam. Lepas tu dia ada golongan ketiga. Nampak? Beriman jelas. Yang beriman tu clear. Yang kafir pun jelas. Kemudian ada golongan ketiga. Di kalangan manusia, iaitu golongan yang dinamakan golongan munafik. Munafiqin. Kalau boleh saya sebut sikit daripada mana datang perkataan munafik ni. Daripada perkataan nafaq. Dalam bahasa Arab, nafaq bermaksud apa? Terowong. Lubang dekat tanah. Bila ada 2 pintu, kita panggil dia nafaq. Maknanya, masuk kok pintu ni, boleh keluar kok pintu sana. Masuk kok pintu sana, boleh keluar kok pintu sini. Nafaq dia panggil. Jadi munafik adalah orang yang mana kita andaikan dari segi lughawinya, orang yang dia boleh sokong sana, dia boleh sokong sini. Dia boleh pergi sana, dia boleh pergi sini. Almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz pernah sebut, orang munafik ni kita panggil dia orang terowong. Orang terowong. Maknanya dia boleh sokong Islam, dia boleh sokong kafir. Sekali nampak dia nak baca sokong Islam, bila Islam kuat, dia sokong Islam. Bila Islam lemah, dia boleh sokong Quraisy atau menyokong Yahudi, ya, mana-mana lah dia boleh pergi. Dia boleh bertukar-tukar. Bila menguntungkan Islam, dia duduk belah sini. Bila nampak Islam tak untung, dia masuk terowong, pergi belah sana. Seperti seolah-olah begitu. Golongan ini dipanggil munafik. Pada zahirnya, golongan ini mengaku beriman dengan Allah dan hari akhirat. Bersolat, sembahyang, berpuasa, dan pergi ke Mekah seperti orang Islam. Tetapi hakikatnya mereka tidak beriman. Di zaman Nabi SAW, golongan ini bersama-sama dengan Nabi SAW. Kadang-kadang solat di belakang Nabi. Padahal mereka tidak beriman. Mereka menipu Allah dan Rasulnya SAW. Maknanya Islam yang mereka tunjukkan itu adalah sekadar untuk berpura-pura. Ya, ingat orang munafik ni, apa yang dilakukan oleh anggota tubuh mereka tak sama macam apa yang diiktikadkan dalam hati mereka. Baik. Di zaman Nabi SAW, mereka sama dengan Nabi. Sebenarnya mereka tidak menipu orang lain, melainkan menipu diri mereka sendiri. Kenapa tuan-tuan? Orang munafik pada zaman Nabi SAW, mereka hanya akan solat bersama dalam keadaan orang nampak. Solat Jumaat memang datang, ramai orang. Solat Zuhur dia datang. Solat Asar dia datang. Pasal waktu siang ni orang nampak muka dia. Dan mereka akan meninggalkan solat subuh dan solat isyak. Kerana pada zaman dahulu, dengan keadaan tidak ada lampu, zaman dulu lah. Zaman sekarang tak mikir. Zaman dulu tak ada lampu, maka Maghrib nampak lagi. Boleh nampak sikit-sikit muka orang sebelah siapa. Subuh dengan isyak mereka tidak solat kerana rugi. Rugi kalau solat pun orang tak nampak. Solat mereka itu ria'an nas. Hanya untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia bahawa aku pun pengikut kepada Muhammad. Macam kamu semua. Aku pun pengikut Muhammad. Buktinya aku pun solat. Tapi kalau solat subuh yang gelap, gelita, yang orang tak nampak, dia tak payah datang. Zaman sekarang ni subuh lampu terang.
Ni saya cerita zaman dulu. Ya, begitu juga Isyak. Isyak ni gelap, tak nampak. Mereka tak payah datang. Dia hanya solat ketika nampak. Ketika orang boleh nampak dia solat. Apa mereka buat? Mereka hendak menipu orang. Mereka hendak menipu orang lain, nak tunjukkan dia Islam. Tapi Allah Ta'ala mendedahkan bahawa mereka sebenarnya tidak menipu sesiapa pun, melainkan diri mereka sendiri. Ya? وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Mereka tidak tipu siapa-siapa pun, melainkan diri mereka sendiri. Golongan munafik ini, tengok muka surat 27. Golongan munafikin ini pada zahirnya adalah Islam. Kita namakan dia orang Islam. Sebab itu hari ini dalam IC pun Islam. Kan? Ada orang Islam, sosialis, komunis ada, sekular ada, liberal ada, pragmatis ada. Ada macam-macam orang Islam. Tapi tengok IC dia, Muslim lah, Islam lah. Ya? Dari segi hukumnya, mereka ini kita hukumkan orang Islam. Kita tidak boleh kata golongan ini dengan menyebut kamu ini kafir, tak boleh. Ya kafir, tak boleh sebut kat dia. Ya. Wa man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahadahuma. Siapa yang kata kepada orang lain, saudaranya kafir, engkau kafir, wahai kafir, maka takut tuduhan itu berbalik kepada salah seorang. Maka kita tidak menyebut kepada orang munafik, engkau kafir. Itu tidak. Kenapa? Ini kerana sabda Nabi SAW. Dia terjemah tu. Baik, ini terjemahan ni. Sesungguhnya kami hukum atas yang zahir. Allah Ta'ala sahajalah yang menghukum apa yang batin, yang tersirat dalam hati. Ada beberapa riwayat berkaitan ni. Ada riwayat yang menyebut Allahumma salli Muhammad. Sahabat menyatakan, dalam riwayat para sahabat antara menyebut qad amarallahu nabiyahu an yahkuma bizahir wallahu mutawallis sarair. Antaranya, Allah telah memerintahkan nabinya, iaitu Nabi Muhammad SAW, supaya dia menghukum mengikut yang zahir. Nampak orang tu Islam, Islam lah. Dan Allah lah yang menanggung perkara-perkara yang tersembunyi dalam hati manusia, yang tu kita tak diperintahkan untuk hukum. Begitu juga ada riwayat yang menyebut innama nahkumu bizahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya hukum apa yang zahir, dan Allah lah yang menghukum, atau Allah Ta'ala lah yang mengira apa-apa yang tersembunyi. Ada juga riwayat yang menyebut innama aqdi bizahir wallahu yatawalla sarair. Berapa riwayat lah. Dan dalam ilmu hadis ada perbahasan lah, yang kata hadis ni tertolak, ada yang tak. Imam Al-Muzani antara menolak beberapa lafaz. Tetapi kalau kita lihat pada keseluruhan riwayat-riwayat ini, samalah macam dia sebut sini. Dalam Islam kita hanya diperintahkan menghukum benda yang zahir, yang nampak nyata. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia Islam. Dia solat 5 waktu, Islam. Dia puasa Ramadan, Islam. Dia keluar zakat. Dia pergi haji, Islam. Dan apa yang ada dalam hatinya kita serah pada Allah Ta'ala. Boleh Kita tak boleh hukum orang. Kerana perkara ini sabit dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, antaranya menyebut asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha atau bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Maknanya manusia yang telah mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, Nabi SAW menyatakan darah, nyawa mereka, harta benda mereka terpelihara daripadaku, selamat daripadaku. Maknanya tidak boleh diganggu gugat darah atau nyawa orang-orang yang mengucap 2 kalimah syahadah.
yang zahirnya kita nampak dia Islam, tak boleh digugat, ganggu nyawa dia, harta benda dia, melainkan dengan hak Islam, iaitu orang murtad baru kita boleh bunuh. Orang yang membunuh baru boleh dibalas bunuh. Orang yang berzina dalam keadaan dia muhsan, yang telah berkahwin, yang itu ada hukuman rejam. Lain daripada itu, kita tak boleh suka-suka nak bunuh orang yang menzahirkan Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, disebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya apa yang tersembunyi dalam hatinya itu terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. So hadis ni kita tak payah bincang panjang. Kita ambil saja bahawa orang munafik kita terima zahirnya dia Islam, dalam hatinya dia kufur, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik ini terserahlah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak tahu apa yang ada dalam hatinya, di mana orang munafik itu kafir di sisi Allah taala dan Islam di sisi kita sebagai orang Islam. Ini kerana kita tengok pada zahirnya mereka adalah orang Islam dan mereka mengerjakan kerja-kerja Islam. Sekiranya orang munafik ini mati, ditanam juga di perkuburan orang Islam. Itu dia. Jadi kita tak ada buat tanah perkuburan orang-orang Islam, tanah perkuburan orang-orang munafik. Mana ada kan? Sekali ya. Kesiapa nak ijtihad baru buat letak situ. Tanah perkuburan orang Islam, tanah perkuburan orang Islam liberal, tanah perkuburan orang Islam Syiah. Mana ada kan? Takkan kita nak buat gitu. Kecuali yang telah diwartakan atau maknanya telah dihebahkan, dia ni pengikut ajaran sesat. Macam baru ni salah seorang pengikut Rasul Melayu, tak? Rasul Melayu kat Kemensah kan ada Melayu, Kahar apa, yang mengaku menjadi rasul kepada bangsa Melayu. Kan? Dia ada salah seorang pengikut dia meninggal baru ni. Orang tanya saya macam mana nak buat ni. Imam tak nak semayang kan dia. Ada imam yang ketiga ke Bilal tanya macam mana ni, dia orang minta saya solat. Saya kata dia kalau ikut ajaran dia memang dah isytihar kan, sesat. Okey. Dia bertaubat tak? Sepanjang kita tahu dia bertaubat tak, datang masjid solat ke apa ke ni, beramal Islam sebagaimana biasa. Tanya dengan Jaiz macam mana? Dia orang ni ada tak pengikut dia yang dah bertaubat? So kalau tak ada. Tak payah semayang. Suruh Rasul dia semayang kan? Dia ada Rasul kan? Rasul Melayu. Boleh baca Melayu. Allah Maha Besar. Kan? Tu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rasul Melayu, pergi baca Melayu kan? Semayang kat tepi sungai, tepi air terjun tu. Jadi, kalau diwartakan kumpulan ni sesat, kumpulan ni terkeluar daripada ajaran Islam, ini pengikut ayah pin, yang tu itu bukan munafik lagi, itu memang kafir. Jelas? Itu kafir. Kafir terus. Qadiani, itu kafir. So itu tidak ada urusan dengan agama kita. Kat depan markah Qadiani, kampung nak hoda dia pun dia tulis, Qadiani bukan ajaran Islam. Ya, Majlis Agama Islam Negeri Selangor keluar letak papan tanda keliling rumah. So mereka ni kalau mati, apa hukum dia? Kafir. Tapi munafik, yang ini tuan-tuan jangan kita cepat sangat. Yang kita rasa berdasarkan dalil-dalil syarak menunjukkan dia ada sifat-sifat nifaq. Tapi mati dia tetap kita uruskan dan kita tanam jenazahnya di perkuburan orang Islam, terserah pada Allah Ta'ala untuk menghitung amalannya atau menghukum apa yang ada dalam hatinya. Yaumal qiyamah, hari kiamat, Allah Ta'ala yang akan hitung, bukan kerja kita. Dan kita bermuamalah dengan mereka dengan muamalah secara Islam. Muamalah ni ada pergaulan, senang cakapnya. Pergaulan sehari-hari, ya, jual beli, hubungan kita lah dengan dia, dengan muamalah orang Islam. Dia beri salam, jawab, Waalaikumsalam. Inilah dia yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW terhadap Abdullah bin Ubay yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay ni terang-terang memang munafik.
Dia pandai berlakon. Dia pernah bangun berdiri dekat masjid sebelum solat. Dia mengaku. Dia kata, ikutlah laki-laki ini. Dia tunjuk tangan dia kat Nabi SAW. Ikutlah laki-laki ini. Sesungguhnya aku lihat dia ni laki-laki yang benar. Dia puji Nabi SAW. Puji. Tapi munafik. Tetap baginda SAW melayan dia macam orang Islam. Bukan Nabi tak tahu. Abdullah bin Ubay salat bersama dengan Nabi SAW. Bahkan dialah yang menjadi pemberitahu Nabi SAW masuk ke masjid. Maknanya kalau kita kata diumumkan ketibaan Nabi Muhammad. Dia Abdullah bin Ubay. Siapa yang bagi jawatan dia ni? Tak ada, dia pandai-pandai sendiri. Kan kita pergi tengok masjid surau, ada orang, dia tak ada jawatan apa pun. Tapi dia minat mikrofon. Tuan-tuan semua, kita ada, biarlah AJK masjid yang buat pengumuman kan. Ada jenis manusia, saya tengok beberapa tempat, sampai saya tanya dengan orang masjid, dia ni timbalan nazir ke? Dia ni setiausaha masjid ke? Dia bendahari ke? Kalau bendahari pun tak payah pegang mikrofon. Tak, dia tak ada jawatan apa Ustaz. Dia ni memang minat mikrofon. Ada. Jadi, itu bukanlah Abdullah bin Ubay. Saya nak cerita, ada perangai macam tu setengah orang. Dia suka bercakap depan orang ramai. Dia suka ambil mikrofon, dia bercakap apa-apa lah. Pengumuman lah itu semua. Tapi kalau dia ditugaskan, tak apa. Ini tak. Macam Abdullah bin Ubay ni, tak ada pun ditugaskan dia. Tapi seolah dia lah yang mengumumkan. Kedatangan Nabi SAW. Kedatangan Nabi Muhammad. Kedatangan Rasulullah. Okey, semua tolong duduk kat tempat masing-masing. Ready? Dia pandai-pandai. Abdullah bin Ubay. Berlakon pandai. Kuat berlakon ni. Dia berberitahu kepada orang ramai bahawa Nabi SAW masuk masjid. Dia hebahkan kepada orang Islam. Dia salat bersama Nabi SAW. Duduk belakang Nabi SAW. Tapi dialah menjadi gunting dalam lipatan. Atau menjadi duri dalam daging. Dan juga menjadi musuh dalam selimut kepada umat Islam. Sebab Abdullah bin Ubay lah yang banyak pergi berjumpa dengan pemimpin-pemimpin Quraisy sebelum peperangan Badar. Selepas Sahifah Madinah ditandatangani, dia pergi bagi tahu apa benda yang dia tak puas hati semua. Semasa perbincangan untuk mengumpulkan tentera Ahzab, dia pun terlibat sekali. Abdullah bin Ubay inilah yang membocorkan rahsia orang-orang Islam kepada musuh-musuh Islam dan melakukan penipuan dan melemahkan semangat orang Islam. Ambil contoh dalam peperangan Uhud. Tengok muka surat 28. Dialah yang bersungguh-sungguh memberi pendapat dalam mesyuarat, dalam majlis istisyari. Tengok dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Al-Mubarakfuri menceritakan dan meriwayatkan, menakalkan riwayat bagaimana Nabi SAW berpendapat dalam peperangan Uhud. Apabila mereka mendapat tahu kedatangan orang-orang Quraisy telah sampai di perbatasan Madinah, apa nama tempat tu? Saya tak ingat. Mereka sampai dan berkemah, berita sampai hari Jumaat. Sebelah hari. Mana mereka berbincang sesama orang Islam, penduduk Madinah. Dalam perbincangan itu dilibatkan sekali Abdullah bin Ubay. Nabi SAW menyatakan pendapat dia untuk bertahan di Madinah. Tunggu sehingga musuh-musuh datang. Masuk dalam bandar, kita berlawan, kita berperang. Dan ketika itu mungkin orang perempuan pun boleh terlibat dengan peperangan ini. Iaitu mereka boleh berada di atas bangunan-bangunan dan boleh baling batu ke baling apa. Maknanya pandangan Nabi SAW supaya bertahan dalam kota, dalam bandar. Para sahabat Ridwanullah alaihim mencadangkan tentera Islam keluar bertemu dengan musuh di Uhud. Pandangan majoriti mencadangkan tentera Islam keluar menghadapi musuh di luar bandar. Kerana dalam bandar ni ada wanita, ada kanak-kanak, ada bangunan, rumah, telaga, macam-macam, pokok-pokok, tanaman takut rosak nanti. Sebab orang kafir ni bila perang dia bukan ambil kira.
Dengan kekuatan mereka lebih kurang 3,000 tentera, mereka boleh buat kacau dan menghancurkan kalau bahasa kita hari ini, infrastruktur yang ada dalam bandar. Sedangkan lepas berlaku peperangan, kita nak hidup dalam menggunakan semua kemudahan yang ada. Saliran air, pokok-pokok, bangunan, rumah, apa semua. Maka Nabi SAW cenderung kepada pendapat asalnya berperang dalam bandar, akhirnya mana bersetuju dengan pandangan sahabat. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay inilah yang kata, tak, macam mana kau boleh bagi pandangan lain daripada Nabi? Pandangan Nabi paling baik, terbaik pandangan Nabi. Ya, dia berpura-pura bersungguh-sungguh dalam mesyuarat itu. Ya, maknanya dia bersetuju dengan pendapat Rasulullah SAW supaya berperang dengan orang-orang Islam, berperang dengan musuh apabila musuh sampai ke dalam bandar. Ya, di saat peperangan dialah orang yang pertama lari di medan perang. Kisah dia. Abdullah bin Ubay berundur daripada medan perang sebelum peperangan bermula. Ada beberapa perbezaan ahli pendapat di kalangan ahli sejarah yang mengatakan pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah, hari Sabtu, 5 hari bulan Syawal. 5 bulan Syawal ni kalau kat Malaysia ni raya ke tak? Raya kan? Para sahabat 5 bulan Syawal tu berperang. 5 hari bulan. Bermakna hari Jumaat itu, hari Jumaat sebelumnya 4 bulan Syawal, hari di mana mereka bermesyuarat. Ada juga pandangan yang mengatakan bukan 5 Syawal tetapi minggu depannya. Hari Jumaat berlakulah syura atau permesyuaratan istisyari, minta pandangan sahabat, kita nak berperang dengan musuh kat luar atau dalam Madinah, iaitu pada 14 ataupun 14 hari bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. 16 hari bulan, hari Sabtu, mereka tentera Islam dah keluar dengan kekuatan lebih kurang 1,000 tentera. Kalau kita tengok kitab-kitab sirah ni, dia ada beza-beza tarikh. Ada yang kata 16 hari bulan, ada yang kata 7 hari bulan, 17 hari bulan, tak kisahlah tu. Yang paling penting ceritanya, selepas keluarnya Nabi dan para sahabat, selepas hari Jumaat. Maknanya dah lepas mesyuarat, dah lepas main Jumaat, apa semua ni, tentera disiapkan, berangkatlah tentera Islam, dan mereka bermalam ya, dalam perjalanan. Esok pagi, solat subuh, hari Sabtu, ketika solat subuh hari Sabtu itu, kalau benarlah riwayat yang mengatakan 5 hari bulan Syawal, 5 hari bulan Syawal tu subuh solat dalam keadaan orang Islam telah dapat melihat tentera-tentera Quraisy. Dah nampak dah. Dan mereka juga dapat melihat tentera-tentera Islam. Abdullah bin Ubay, seolah-olahnya kedatangan dia bersama dengan tentera-tentera Islam semata-mata untuk pastikan thubutul liqa. Pastikan tentera Islam memang betul-betul berjumpa, berhadapan dengan tentera Quraisy, musyrikin. Dia nak confirmkan itu je. Okey, orang Islam sembahyang subuh, dah nampak tentera, tiba-tiba dia cakap pada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, kau ni Rasul, kau ni Nabi. Macam mana satu orang Nabi boleh ikut cakap pengikut untuk berdepan dengan musuh di sini? Nampak tu ramai. Tentera Islam sekitar 1,000, tentera musuh lebih kurang 3,000. Kekuatan yang tak seimbang. Padahal peperangan peperangan Badar lagi sikit. 313 lawan dekat 1,000 tentera kan? 1,000 lebih. Asalnya 1,500 tarik diri, tinggal 1,000. Dalam peperangan ini, kekuatan orang Islam 1/3 daripada musuh. Maka Abdullah bin Ubay kata, anak isteri kami tak selamat kat rumah. Jadi kami macam inilah. Kau perang kat sini, kami bertahan di sana. Kalau mereka menang, mereka mara ke dalam bandar, kami akan pertahankan bandar
Madinah. Maka Abdullah bin Ubay berpatah balik dengan pengikut-pengikut dia, lebih kurang 300 orang. Dan para ahli sejarah mengatakan tentera Islam yang tinggal bersama dengan Nabi SAW tidak sampai 700 orang. Nampak? Dia buat lari 300 lebih. Kekuatan Nabi SAW tentera yang tinggal tidak sampai 700 orang. Itulah kerja orang munafik. Dia pecah belahkan tentera Islam, ya, melemahkan semangat orang-orang Islam. Dia yang pertama kali undur dalam medan perang, walaupun mulanya dia yang bercakap semangat untuk bersama dengan Nabi SAW. Dia lari sebelum peperangan bermula. Pada masa peperangan Tabuk, orang-orang munafik itu juga yang berundur, tidak mahu berperang dan menipu beberapa orang beriman supaya tidak pergi tempat tersebut. Perang Tabuk pun kerja orang munafik. Bahkan bila balik daripada peperangan tu, dia siap mengejek-ngejek Nabi SAW. Mengejek-ngejek orang-orang beriman. Dia kata orang Islam ni pengecut, tak pandai berperang, lari daripada medan perang, bergurau-gurau, mengejek-ngejek dan mempermain-mainkan Nabi SAW. Sehinggalah Allah Ta'ala merakamkan ayat dalam Al-Quran. Ya, mereka itu kata, innama nakhudu wa nal'ab. Ya, kami ini hanyalah bercakap, maknanya bermain-main, dan kami bergurau-gurau saja. Ya, Allah kata, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kamu memberikan alasan kerana kamu telah pun kafir setelah kamu beriman. Artinya apa? Kerja orang munafik bermain-main, mempersenda-senda orang beriman, mempersenda-senda Islam, mempersenda-senda orang yang berjihad. Perbuatan itu menyebabkan mereka diisytiharkan kafir oleh Allah Ta'ala. Itu memang kerja dia. Ya? Orang-orang munafik. Itulah kerja golongan munafik. Mereka menunjukkan pada zahirnya beriman dengan Allah. Rasulullah pergi perang, dia ikut. Tapi kerja dia itulah, meragu-ragukan, boleh ke kita lawan ni? Tak boleh ni. Kalah ni. Dia meragu-ragukan, menimbulkan perasaan syak dan ragu kepada pertolongan Allah Ta'ala dan macam-macam. Bila tak berlaku perang, bagus, tak jadi peperangan. Patah balik. Dalam perjalanan patah balik, mereka ejek-ejek Nabi SAW. Ejek. Padahal duduk dalam tentera Nabi. Itu perangai dia. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Allah isytihar terus dah. Tak salah kamu bagi alasan, sesungguhnya kamu kafir setelah kamu beriman. Baik. Baik, dia kata sini, mereka menunjukkan zahirnya beriman kepada Allah, hari akhirat dan percaya kepada Islam. Walaupun begitu, kita tetap bermuamalah kepada mereka secara Islam. Terserah kepada Allah Ta'ala soal hati dan hakikat sebenarnya keimanan mereka. Allah Ta'ala hanya memberitahu kepada kita tanda-tanda orang munafik. Orang munafik ini kita ajar mereka beberapa perkara sahaja. Di antaranya sebagai contoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Iaitu, tengok, antara contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, bila mana Abdullah bin Ubay ni mati. Abdullah bin Ubay yang munafik ni mati. Kan? Anaknya menjemput Rasulullah SAW salat jenazah. Anak dia okey tak? Anak dia okey. Anak dia beriman. Tapi dah ayah kan? Ayah dia munafik. Nak macam mana? Kan? Bukan dipinta. Ayah dia Allah Ta'ala jadikan munafik. Dijemput Nabi SAW untuk solat jenazah. Nabi pergi tunaikan. Itu macam tu. Ya. Terdahulu dari itu, anaknya yang juga bernama Abdullah. Anak dia yang beriman namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia datang jumpa, dia meminta kepada Nabi SAW berikan jubah yang Nabi pakai. Pakaian yang digunakan oleh Nabi SAW, kain itu nak digunakan untuk menjadi kafan kepada ayah dia. Dia tahu ayah dia munafik. Kalau kita kan,
Buat apa nak buat macam tu kan? Dia minta kafan Nabi SAW supaya dapat membaluti tubuh ayahnya. Ya? Ayah dia munafik. Dia tahu ayah dia munafik, menipu Rasulullah. Dia tu pula pernah minta izin daripada Rasulullah SAW untuk bunuh ayah dia sendiri. Tapi Nabi tak benarkan. Bayangkan, kalau orang munafik ni, kalau Omar nak bunuh, logik lah kan. Sayyidina Omar tu memang macam tu. Tapi kalau anak dia sendiri pun, wahai Rasulullah, kalau kau izin, aku nak pancung kepala ayah aku. Anak dia pun nak bunuh dia. Maknanya memang jahat sangat. Kita ada nak bunuh ayah kita tak? Tak ada kan? Baik. Ini kerana ayahnya pada zahirnya tetap dianggap sebagai orang Islam. Nabi tak benar kan? Sebab kalau bunuh Abdullah bin Ubay, nanti kecoh seluruh semenanjung Arab ni. Muhammad membunuh sahabat dia sendiri. Kalau sahabat dia sendiri dia boleh bunuh, kalau pengikut-pengikut dia sendiri dia boleh buat zalim, apatah lagi orang-orang yang tak masuk Islam. Nanti akan timbul fitnah macam tu. Nabi tak nak. Tak benar kan? Kan saya cerita tadi kan, Abdullah bin Ubay ni kan tukang tu. Diumumkan ketibaan Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid dengan segala hormatnya, dipersilakan. Tiba-tiba orang ni kena bunuh dengan arahan Nabi SAW atau izin dari Nabi SAW. Tak kecoh ke? Kecoh, mesti kecoh punya. Okey. Zaman tu tak ada Facebook, tak ada WhatsApp, mesti kecohnya lah. Kan? Mesti orang buat poster nanti. Gambar. Zaman sekarang kan senang kan, cepat. WhatsApp buat poster, buat apa semua. Cepat. Sekarang ni orang pakai Photoshop pun pakai Note 3 je cukup. Note 3, Note 4, kan? iPad, apa benda macam-macam. Cepat. Oh, lah ni nak buat benda jahat lah ni, cepat. Jadi, back to the topic lah. Balik pada topik ni. Tak dibenarkan, pasal takut jadi fitnah. Ayah dia zahir Islam, tetap dianggap dia Islam. Jadi, apabila Abdullah bin Ubay mati, maka terasalah perasaan sayang anak kepada ayah. Anak dia marah-marah macam mana pun, bila ayah dia mati, dia rasa sayang. Dia kesian pula ayah aku mati, masuk dalam kubur nanti, jadi apa pula kan? Jadi tanah kubur. Tanah kubur. Musim ke-9. Jadi takut itu ayah dia jadi apa dalam kubur. Dia mintalah jubah Nabi SAW supaya dibaluti tubuh ayahnya jadi kain kafan. Mudah-mudahan dengan itu, mudah-mudahanlah dia berharap Allah ringankan azab macam tu. Tengok muka surat 29. Rasulullah SAW memberikan jubahnya untuk tujuan tersebut dan mayat ayahnya itu pun dikafankan dengan jubah Rasulullah SAW. Kemudian apabila sampai masa menunaikan solat jenazah, lalu dijemput supaya Rasulullah yang solat jenazah. Ketika itu Umar bin Khattab melarang Rasulullah untuk menunaikan solat jenazah kerana dia munafik. Wahai Rasulullah, buat apa kau nak semayang orang ni? Dia jahat, menipu kuat. Tapi Rasulullah tetap tunaikan hajat anak dia. Ada beberapa pandangan ulama tentang kenapa Nabi SAW buat macam itu. Satu, sebab meraihkan anak dia. Anak dia ni beriman. Kalau Nabi tu tak layan permintaan anaknya, Nabi tahu ayah dia munafik, semayang jenazah dia ke apa ke tak guna dah. Tapi bimbang, nanti anak dia terkesan. Maka diuruskan, dilayanlah, mana diraikan permintaan anaknya itu supaya anaknya ni kuat iman. Mana anak dia ni nanti tidak ada rasa terkilan kepada Nabi SAW. Baik. Selepas itu Rasulullah SAW pergi ke kubur Abdullah bin Ubay dan berdiri atas kubur sebagaimana kebiasaan Nabi buat pada mana-mana sahabat. Nabi duduk berdiri atas kat kubur tu dan Nabi doakan. Ya. Jadi Allah Ta'ala pun menurunkan ayat A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Allah Ta'ala tegur Nabi SAW, jangan engkau solat apabila salah seorang daripada mereka mati. Orang munafik ni kalau mati tak payah semayang. Dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Tak boleh. Sesungguhnya mereka itu telah kufur kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan mereka mati. Mereka itu adalah orang-orang fasik. Ya, fasik dalam bahasa Al-Quran kadang-kala merujuk kepada erti kufur. Fasik maknanya wa ulaika humul fasikun, kadang-kadang dengan makna wa ulaika humul kafirun. Jadi tak payah semayang ke atas dia. Allah Ta'ala tegur Nabi SAW. Kemudian apa hukum solat kepada orang munafik? Ni lepas turun ayat ni, sebagian para ulama kata haram, tak boleh. Tetapi Nabi dah semayang lah, macam mana? Yang dah lepas-lepas. Sebab itu lepas daripada demikian, baginda SAW membisik kepada siapa? Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Huzaifah ibn al-Yaman ni dia simpan dalam kepala dia siapa nama-nama orang munafik. Nabi SAW sebagai ketua kaum muslimin, maknanya secara zahir Nabi kena tunjukkanlah mati orang beriman, mati orang Islam, Nabi semayang jenazah dia. Sebab dia pemimpin kan. Tapi para sahabat yang tahu orang itu munafik, tak payah semayang sama-sama Nabi. Artinya apa? Tak payah meramaikan solat jenazah ke atas orang munafik. Cukup kadar kita ni menyelesaikan fardu kifayah. Cukup dah. Boleh semayang berapa orang? Satu saf. Ada 10 orang, 20 orang. Cukup lah. 5 orang, 6 orang. Cukup lah. Kalau saya, minta maaf sebut kalau ada orang mati, orang ni kita kenal kat dunia dulu, lawan Islam, apa semua, gini-gini kan. Kita cakap kat keluarga dia, minta anak dia ke, pakcik dia ke, ikutlah adik-beradik dia, jadi imam. Dan kalau bukan pun, saya memang suruh orang, anak tu sendiri, waris jadi imam. Tapi kita tahu orang ni dulu, dia tak mari masjid, dia tak suka kuliah, dia tak suka majlis ilmu, dia anti orang agama, anti ulama. Bila dia suruh kita jadi imam, kita suruh dia punya anak-anak, adik-beradik, itu jadi imam. Tak nak. Tak boleh. Tak boleh tak apa. Kita hantar imam seorang juga. Dan makmum, jangan ramaikan jenazah macam tu. Jangan kita ta'zim, nampak macam hebat dia ni. Biar orang sembahyang jenazah dia 5 orang cukup. Ya tuan-tuan, buat apa kita ramai-ramai, keluarga dia kisah rokok kat luar. Tak apa. Nak berhenti, ingat nak suruh berhenti. Waktu Huzaifah ibn Yaman, dia simpan rahsia Nabi SAW dalam kepala dia, dihafal orang-orang munafik. Dan Umar bin Khattab pernah tanya dengan Huzaifah, hal ana minhum, adakah aku termasuk di kalangan mereka, orang-orang munafik itu? Jawab Huzaifah, anta lasta minhum. Lasta minhum. Engkau tak termasuk di kalangan mereka. Lega Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni tahu tak, dia ni macam mana? Setara dia tu pun dia takut dia termasuk di kalangan munafik. Kita hari ni relax je. Dan Sayyidina Umar sebagai khalifah, dia akan solatkan jenazah. Sebab dia ketua negara. Tapi masa dia jadi khalifah, dia tengok, kalau ada mati orang, Huzaifah ibn Yaman datang tak semayang? Dia tengok Huzaifah datang, okey, aku jadi imam. Dia imamkan solat itu. Ataupun kalau ada waris keluarga tu yang jadi imam, dan Sayyidina Umar akan sama-sama solatkan. Tapi kalau dia tengok Huzaifah tak datang, dengan sengaja Huzaifah bukan sakit ke apa, tak datang solat jenazah,
Maka Umar berkata, tak apalah, orang lain je lah semayang. Maknanya faham orang munafik, kita tunaikan kewajipan zahirnya, al-haqul muslim alal muslim, kita tertunaikan hak dia, solat jenazah apa semua, tanam dia, tapi jangan ramai-ramai. Tak perlu kita nak tunjukkan special sangat dia tu. Buat biasa-biasa je. Sekadar. Okey, itu hukum lah. Tapi hari ni boleh tak kita hukum mana-mana orang tu munafik? Jawapannya tak boleh. Jika tak boleh macam mana? Istafti qalbak. Tanya hati kita. Mati orang kalau hati kita ada cenderung nak pergi solat jenazah dia, pergi lah. Kesian dia, kita pun nak solat yang terakhir doa. Tapi kalau hati kita ni rasa macam tak sedar hati kan, macam boring kan. Sebab orang ni masa dia hidup, dia anti kepada benda-benda agama ni, memang anti. Pasal Islam, kerja-kerja Islam, dakwah Islam, majlis ilmu, ulama, dan mulut dia bercakap. Saya masa hidup ni, saya kenal ada orang-orang yang jenis, dia kata stupid, nonsense. Dia kata, dia memburuk-burukkan agama, orang-orang agama, minum arak, dalam peti ais dia letak arak. Jumpa kenal lah orang-orang jenis macam ni. Tiba dia mati. Tak apalah. Suruhlah kawan-kawan dia semayangkan. Kawan-kawan golf dia, kalau boleh bawa kayu golf sekali masa semayang tu. Kan? Allah. Di mana orang-orang yang beriman? Masa dia hidup, adakah dia bergaul? Jadi bila dia mati, suruhlah orang yang macam-macam dia tu, yang apa, semua dekat kelab tu, geng-geng tu, ada nak ziarah dia, ada nak semayang jenazah dia, ada nak mandikan dia, tak ada. Jadi kalau orang yang ada ciri-ciri munafik, biasanya orang surau masjid, imam yang dilantik, uruskan jenazah dia. Kita tahu perangai dia masa hidup, tak perlulah kita beria-ria sangat untuk memuliakan jenazah dia. Sekadar-sekadar. Itu saya cakap tadi, kalau orang tu zahirnya menentang Islam, ingat dia cakap terang-terang, kutuk apa semua. Tapi kalau orang tu fasik, dia orang Islam, cuma dia fasik, tak semayang apa semua apa tu. So kalau kita rasa hati kita cenderung nak pergi semayang jenazah, dia pergi. Saya senang dalam hal-hal macam ni, saya istafti qalbak. Tanya Nabi kata, ikut hati kamu. Suara hati kita ni bila ada kematian orang tertentu, apa perasaan kita? Rasa kuat tak perasaan kita nak pergi ziarah, pergi solat jenazah dia, hantar jenazah dia ke kubur? Ada perasaan itu, teruskan. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat pada jenazah itu. Tapi kalau hati kita rasa berat, kita ingat masa dia hidup ni, dia memang anti benda-benda agama, dia jadikan Islam ni terhad kepada beberapa perkara tertentu, tak suka, kita tengah ceramah ni dia boleh maki kita semua. Orang macam ni, istafti qalbak. Payah benda kan. Dan kita mengandaikan solat jenazah, urusan jenazah ini fardu kifayah. Idza qama bihil ba' saqata 'anil baqin. Dah ada orang urus jenazah dia, cukup lah. Dia bukan fardu ain, fardu kifayah. Dah ada orang uruskan, maka terlepas dosa daripada orang-orang lain. Tak payah kita nampak mulia-muliakan sangat jenazah ataupun mayat orang-orang yang ada ciri-ciri munafik masa dia hidup dan dia nyatakan terang-terang. Orang yang beriman ni, tuan-tuan tengok macam mana Tok Guru ni Azim meninggal. Ramai datang. Kan? Wartawan. TV3 pun, TV3 tak adalah. TV1, TV Astro Awani, semua buang tebiat. Kan? Tribute untuk macam-macam lah. Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat merupakan seorang ulama yang disegani oleh lawan dan kawan dan lawan. Beliau adalah puji habis. Seorang yang sangat itu, sangat ini, masa dia hidup, macam-macam kau maki dalam TV. Orang beriman mati, jangan risau. Allah Ta'ala buat manusia cenderung, suka untuk menguruskan jenazah dia, solat jenazah dia, mendoakan dia. Orang munafik ni, kalau perasaan hati kita tu lain macam, kan? Lain macam tu, okey lah. Baik, saya sambung sini.
Okey. Inilah perintah Allah kepada Nabi SAW, di mana golongan munafik ini adalah golongan yang amat bahaya, lebih bahaya daripada orang-orang kafir. Sebab orang kafir Allah sebut dalam 2 ayat, orang munafik ni ayatnya panjang. Tak habis lagi ni tafsir kita. Ini adalah kerana orang kafir kita dapat lihat jelas kelakuan dan sifat mereka sebagai musuh Islam, terang-terang. Tetapi golongan munafik pula dilihat pada zahirnya seperti orang Islam. Cuma Allah memberitahu tanda-tanda kemunafikan mereka dalam Al-Quran. Okey, saya baca habis. Al-Quran meletakkan mereka ini golongan ketiga dalam pembahagian kedudukan manusia dalam dunia ini. Allah Ta'ala tidaklah membuat pembahagian dari sudut perhitungan bangsa ataupun kekayaan. Macam orang Melayu, orang Cina, orang India, orang miskin, orang kaya. Tak ada. Allah Ta'ala tak bahagi manusia macam tu. Tapi dia bahagi manusia ni beriman, kafir, munafik. Cuma Allah Ta'ala bahagikan kepada 3. Orang beriman, orang kafir dan munafik. Yang beriman sahaja mendapat kemenangan. Ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala sebut. Orang beriman ni mereka lah yang mendapat kemenangan, kejayaan pada hari kiamat nanti. Manakala orang kafir dah cerita neraka tempat dia. Jahannam yaslaunaha. Munafik cerita dia panjang. Orang munafik ini adalah golongan yang tidak jelas seperti yang dinyatakan. Hanya Allah Ta'ala memberitahu tanda-tandanya. Di antara tandanya dalam surah ini, iaitu Allah Ta'ala menyatakan orang munafik ini ialah orang menyatakan bahawa mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dia mengaku dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Allah kata mereka tak beriman. Mereka bukan hanya mampu menipu Allah dan menipu orang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri sedangkan mereka tidak sadar. Inilah dia orang munafik. Orang yang dalam hati mereka ada penyakit tak percaya kepada Islam. Mahu tunjuk bahawa dia tak percaya kepada Islam. Tidak berani kerana takut. Mana kalau nak tunjukkan betul-betul dia tak percaya, dia takut. Takut nanti bercanggah dengan orang lain. Orang lain percaya, dia tak percaya. Dia tak mahu tunjukkan sangat. Tapi kalau dia kuat, dia ramai, dia tunjuk. Okey? Tidak berani kerana takut kepada manusia, maka dia sembunyikan kemunafikannya dalam hati. Pada zaman Nabi SAW, oleh kerana ramai orang beriman, maka kalau dia tidak masuk Islam, nanti dia akan rasa dia berbeza dengan orang lain. Maka nak tak nak mereka terpaksa berlakon. Sampai bila mereka boleh berlakon, mereka mengharapkan satu hari Islam akan dapat dikalahkan. Sebab itu mereka tolong. Tolong musyrikin Quraisy. Mereka bantu Bani Qainuqa, Bani Nadir. Mereka bantu. Bantu mana-mana kabilah mana ni yang nak lawan Islam, mereka bantu. Kot-kot lah dapat dihancurkan Islam, dapat dibunuh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dibunuh. Sekarang ni aku dah tak payah berlakon lagi. Aku dah tak payah susah-susah nak pergi masjid. Kalau ada lagi orang Islam, selagi ada Nabi SAW, Muhammad ni hidup lagi, aku terpaksa berlakon, buat-buat macam aku geng dengan Muhammad. Sebenarnya aku malas. Jadi kalau boleh Islam kalah, mereka rasa lega. Ini perangai orang munafik. Orang yang terlibat hendaklah ingat bahawa tindakan sebegini rupa tidak berguna sesen pun. Kerana Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa yang ada dalam hati-hati manusia. Baik. Allah Ta'ala telah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW menjelaskan tanda-tanda kemunafikan mereka. Lantaran itulah orang munafik ini takut mendengar ayat Quran. Dia tahu kalau ayat Quran turun, akan mendedahkan perangai-perangai mereka. Mereka takut nak dengar ayat Quran. Kerana apabila dibaca ayat Al-Quran berkenaan dengan sifat-sifat munafik, orang berkenaan merasakan ayat tersebut tuju kepada diri dia. Itu kadang orang, ni ustaz ni nak ceramah ni, nak ngata ke orang ni. Ustaz tu baru mukadimah baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni nak ngata ke orang.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Tu mula kata tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ni mesti kata aku. Dia duduk lagi. Apa kau tak cabut je belah? Dia duduk lagi dengar. Kan? Dia dengar, lepas tu dia pun report lah. Kan? Ustaz ni ceramah ni, ni dia kata ke orang. Dan memang ayat-ayat Al-Quran bercakap tentang orang. Masalahnya yang disebut dalam Quran tu perangai dia. Dia rasa ustaz tu ceramah kata ke dia. Benda ni berlaku sungguh, tuan-tuan. Satu orang kawan saya, ya, abang ipar dia duduk dengar ceramah, duduk dia tengok. Balik tu dia bebel, dia marah ke ustaz yang ceramah tu. Ustaz tu nak kata, memang kurang hajar lah ustaz tu, gini. Ada ke dia kata aku, kawan saya kata kat abang ipar dia, lah ustaz tu sebut nama abang ke? Dia pun tak kenal abang. Ya, tapi dia cakap tu pasal aku lah. Habis dah? Okey. 5 minit, pukul 11. Saya berhenti pukul 11, tuan-tuan. Baik. Itu perangai orang munafik, bila baca ayat-ayat yang menceritakan perangai-perangai nifaq, dia rasa macam tuju kat dia. Seperti makan cili terasa pedas. Kan? Inilah tanda yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Itu yang kita belajar tafsir surah Al-Baqarah ni, kita akan nampak sifat-sifat mereka. Allah SWT membahagikan manusia di dunia ini kepada 3 golongan. Mukmin, kafir dan munafik. Tidak ada golongan yang keempat. Dalam menjelaskan sifat-sifat golongan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat munafik dalam ayat yang lebih panjang daripada golongan yang lain. Ya, kita tengok. Ayat yang menyentuh sifat-sifat orang beriman dalam surah Al-Baqarah terkandung dalam 5 ayat. Yang pertama, berkenaan dengan golongan kafir pada 2 ayat kemudian tu, ya, ayat ke-6 dan ke-7, manakala berkenaan dengan orang munafik bermula ayat ke-8 sehingga sampai ayat 20. Ya? Maknanya ada dia kata sini 13 ayat menceritakan sifat munafik. Artinya ayat yang menjelaskan sifat golongan munafik ini lebih panjang daripada golongan yang lain, sebabnya sifat munafik itu sukar difahami. InsyaAllah akan datang kita sambung pada ayat wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ni bermula dengan ayat ni kita akan tengok satu-satu perangai dia. Orang-orang yang bila mana cakap kat dia, janganlah buat rosak, kan? Janganlah buat kacau, janganlah buat serabut, kan? Mana ada kita nak memperkukuhkan. Itu. Understand tak? Understand. InsyaAllah ada panjang umur, kita akan bahaskan ayat ni. Kita cakap dia, jangan, benda ni rosak, benda ni nanti pecah belah, benda ni. Kami ini memperkukuhkan. Kita nak memperkuatkan. Kan? Memperkuatkan bukan kau maki orang sana sini. Kan? Kau kutuk ulama'. Kau kutuk Dr. Harundin, kau kutuk Tok Guru Haji Hadi, kau cukup. Setakat tu saja sebelum aku naik angin. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Imran atas penyampaian beliau. Jadi mudah-mudahan kita semua tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang munafik. Amin.